New menu spicy mala potato corner. Saiz Tera. Ini saiz Kika. Chicken pork spicy mala. Bismillah. Untuk dia punya rasa ni, kau rasa savory tau. Tapi pada masa sama, dia akan kebaskan lidah depan kau tu. Ada rasa Sichuan flavour. Kalau kau nampak kat sini yang macam hitam-hitam tu, itu adalah Sichuan pepper tau. Okey, dia naik dah. Dia edited. Kuat gila umami taste tu. Dia punya flavour dia kau akan rasa cukup rasa. Lepas tu ada masing-masing sikit. Macam kau makan chicken dish tu. Dan dia akan datang flavour dari Sichuan. Lidah aku sekarang dah kebas. Dia nyut-nyut. Sedap ya sumpah. Edited lah. Bila kau stop orang kan, lidah kau ni dia kebas, lepas tu dia keluarkan satu elio yang kau rasa macam umami masing-masing kat situ. Dia ni kalau rasa kebas, pada masa sama dia akan rasa macam lemon masam-masam rembesan tu. Kau faham tak, bila kau makan lemon dia akan rasa satu rembesan elio tu keluar tu, yang tu. Tapi versi pepper Sichuan. Strong lah dia punya flavour dah, aku suka gila. Apa tak Sichuan pepper dia, masih lagi kasar-kasar. Lidah aku masih berdiri. Mungkin banyak sangat dia punya Sichuan pepper tu. Sumpah aku tak ipuk, okay? Tengok Sichuan pepper bawah tu, lambat gila. Dia bukan pedas tau, tapi dia kebas. Lepas tu giam. Nak makan lagi. Set ni datang juga dengan lime soda. Sambal telur masak petai. Ya Allah. Terliu banon. Telur mata dia masih lagi gede-gediknya. Korang just pakai sambal sebugun daripada Kesani ni je. Settle. Ni dia punya sambal dah start tumis tau.